Jerome Singapore dah beli 26 set. 26 set dia. 26 set. Okay. Kita cakap lagi sekali macam mana bau dia. Bau yang Nurah ni, kita ulang sekali lagi, bau feminin, seksi, floral, sweet. Dia bau manis-manis bunga. Okay. Yang untuk limited edition, dia bau kepada masculine, clean, fresh. Okay. Dia bau segar, lelaki yang bersih bau dia. Dia tak ada bau manis. Ini bau dia manis di hujung dia. Dia lebih kurang yang ni, tapi hujung dia ada orang kata bau-bau manis, bau-bau sweet. Bau-bau yang memang orang kata buat orang lain rasa macam, kau pakai perfume apa ni? Manisnya. Itu. Ini bau dia. Ni yang kecil ni, ini orang kata bos long bagi je. Betul. Yang korang keluar duit untuk dia, ni dua ni. Yang ni bos long bagi. Lepas tu 10% daripada Liana Rahman X Raja Perfume ni pun bos long bagi. Lepas tu dua nama dalam CB pun bos long yang bagi. Betul. Okay, yang voucher ni korang boleh guna. Korang boleh guna juga dekat offline ataupun dekat online. Boleh guna juga voucher ni. Dan voucher ni hanya terhad untuk pembelian ini sajalah. Yang tadi dan yang ini. Okay? Untuk Liana Rahman X Raja Perfume. 157 saja lagi voucher. Aku geram betul dengan ni. Dia tak ni. Kak Liana ni tak nak duduk. Kenapa ni? Kak Liana ke? Itu ke Kak Liana ni? Mana? Gambar tu. Itu model. Oh, model. Okay. 600. Ya Allah, 600 tu Kak. Abang Muaz masuk sini. Abang Muaz tolong. Abang Muaz cakap. Pantak pun Apa kira. cepat. Muaz sini. Janganlah tukar. Harga ni dalam live je. Support Malza dan Raja Perfume. Terima kasih Kak Syikin. Akak-akak yang, bukan Kak Syikin saja, semua yang jadi orang kata tukang kolektor, order semua, terima kasih banyak. Kak Syikin memang nyala. Kita dah tahu dah Kak Syikin macam mana. Ya, jauh-jauh Singapura, Jurong Borneo, Jurong Utara. Adakah kita patut review Kak Syikin dalam ni? Review Kak Syikin. Review Kak Syikin. Nak review macam mana? Kak Syikin dia dia okey, dia okey. Dia perempuan, dia okey, dia okey lah. Ya. Memang okey lah. Kak Syikin memang okey lah. Okey sebab yang biadab. Tak ada. Tak ada. Kak Syikin baik sangat. Macam tu. Jauh-jauh Singapura, Borneo, Utara, Pahang, Johor, Selatan, Perak, Perlis, Utara, JKLS. Apa lagi? Harga RM29. Azad, dekat Hazan sahaja ada 240 add to cart. Ikuman berapa? Mesti lagi banyak. Ikmal berapa? Kejap saya tengok. Mesti lagi air. Saya penat lah ya akaun saya ni. Dalam Saya gerai lah. Apa tu kat 200 lebih. Ya Allah, 10 million orang tap-tap like weh. 10 million. Ya Allah. 10 million. Orang tap-tap screen. Ya Allah, diorang ni. Tanya 10 juta ya. Dan beli RM29 katanya. Terima kasih. Okey. Siapa yang belum lagi dapatkan, korang masih berkesempatan untuk dapatkan dua perfume ni dengan harga RM50 ke bawah, dan juga dapat dua nama dalam CB, dan juga boleh dapat peluang voucher 10% daripada Liana Rahman X Raja Perfume. Betul. Maksudnya apa? Voucher tu bila korang dapat, korang boleh gunakan untuk beli pembelian baju ataupun apa-apa barang daripada Liana Rahman dengan harga tu boleh cut sampai 10%. Jadi dekat mana-mana korang nak beli offline ataupun online. Ya, yang ni. Ini tapi tinggal 100 berapa tadi? 100 lebih je. 112. 112 set je yang ada ni. Betul. Yang ada Liana Rahman punya voucher ni. Nanti korang tengok Ikmal review baju Melayu dia. Nyetal korang tak ada voucher. Cantik. Terletak elok. Kain dia memang lain daripada kain yang ada dekat brand-brand sekarang. Lain, memang lain. Ikmal suka kain dia. Okey lah, nampak okey, Kan? nampak lawa. Nampak lawa. Dia macam terletak elok. Dia jatuh elok je. top sale. Hapsing. Biskuit asyik pecah pimpong. Okay, let's go. Apa-apa pun macam yang cakap tadi, harga asal untuk 3 botol ni RM129. Korang boleh dapat harga malam ni RM50 dan ke bawah boleh dapat voucher Liana. Aku lepas Biar mungkin. aku pegang je lah. Biar aku pegang tengok. Liana Rahman X Raja Perfume 10% ni korang boleh dapat. Boleh tebus kat butik ataupun online. Pembelian online pun korang boleh juga guna. Dan beli set ni dapat nama 2 CB yang akan ditarik pada 14 hari bulan 3 nanti. Dah ada 5 set. Wow. Wow. Hazan 11M. Wow. Thank you. Untuk ada mana? Ada mana? Voucher ni sampai bila orang tanya? Okey, voucher ni sampai bila Dalam live ni lah kan? Tak boleh. Dalam live ni kan? Tak untuk guna dia madam? Guna tu selagi ada voucher tu. Pakai. Oh, selama hayat lah. Selagi ada voucher ni boleh guna.
Sehingga Raya Haji. Sehingga Raya Haji. Sampai Raya Haji boleh tebus 10% ni. Ya, kalau Tak ada masalah. betul. Tapi memang sangat